Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan bedah bukulah Ibadah Korban dan Akikah, sedutan dari kitab Sabil Al-Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, salinan dan penyusunan semula oleh Datuk Haji Rosli bin Osman, Ikatan Penuntut Ilmu Islam Pulau Pinang. Okey, bab yang pertama berkaitan dengan udiah lah, iaitu erti korban, iaitu barang yang disembelih daripada unta atau sapi, iaitu lembulah, atau kedua atau kerbau atau kambing, kerana menghampirkan diri kepada Allah SWT pada masa yang lagi akan datang. Kenyataannya berdasarkan firman Allah SWT, sembahyanglah kamu wahai Muhammad akan sembahyang hari raya dan sembelihlah korban, daripada surah Al-Kawthar. Dan daripada sabda Nabi Muhammad SAW, tiada beramal anak Adam suatu amalan pada hari raya yang terlebih digemari Allah SWT daripada menumpahkan darah. Okey, insyaAllah itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung episod seterusnya akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.